Emas-emas dalam tangan saya sekarang bernilai lebih RM200,000. Ramai orang di media sosial memperlekehkan penyimpan-penyimpan emas. Katanya simpan emas rugi, beli emas pun guna duit. Ada yang mengatakan dealer-dealer public gold juga adalah scammer. Percayalah, kebanyakan orang yang memperlekehkan simpanan emas ini tiada kewangan yang kukuh. Emas ini saya boleh jual atau pajak dengan mudah sekali untuk dapatkan duit. Dan saya boleh lakukan ini bukan sahaja di Malaysia, malah di mana-mana negara seluruh dunia. Kerana emas adalah duit antarabangsa. Dan simpanan emas begini yang dapat menyelamatkan nilai duit RM200,000 dari dilompat inflasi setiap hari. Untuk dapatkan emas-emas ini, ia bukan seperti durian runtuh. Semuanya bermula dengan simpanan gerai emas yang pertama. Dengan Public Gold, anda boleh mulakan simpanan emas melalui akaun Gap serendah RM100. Bagi yang sudah bersedia untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.